Sambutan luar biasa Salam Baitullah 2025 membuka ruang buat syarikat tempatan memperkukuh jenama dan peranan masing-masing. Sebagai penaja utama, Olive House dan Az-Zuha Group Travel and Tours St. Berhad menyatakan komitmen jangka panjang untuk terus bersama RTM dalam mendukung misi dakwah berimpak tinggi. Menurut Ketua Pegawai Pemasaran Olive House, Siti Rushidah Yahya, penyertaan jenama itu dalam Salam Baitullah selama 6 musim membuktikan kepercayaan mereka terhadap peranan media penyiaran awam dalam mendidik masyarakat mengenai kepentingan kesihatan. Kita tahu persiapan haji bukan hanya sekadar kewangan atau kerohanian, tapi juga kesihatan diri. Yang di sini Olive House memainkan peranan untuk menyebarluaskan cara penjagaan diri secara awal dan juga untuk mereka membuat persiapan awal sebelum menunjukkan haji. Bagi Ketua Perhubungan Awam Az-Zuha Group Travel and Tours St. Berhad, Dr. Nur Syahira Mat Subri pula, kerjasama ini bertepatan dengan misi Az-Zuha sebagai pengelola jemaah haji dan umrah. Alhamdulillah, saya rasa kerjasama ni memberi impak yang sangat besar pada Az-Zuha secara spesifiknya, dan basically kita sangat looking forward untuk sponsor ni, sebab saya rasa Salam Baitullah kita tahu it's all about perjalanan haji, dan sangat sinonim dengan Az-Zuha Travel sebagai pengelola jemaah haji. Az-Zuha turut berkolaborasi dengan RTM dalam program Selamat Pagi Malaysia bagi mempromosikan pakej haji dan umrah yang ditawarkan untuk tahun ini.